Hari Raya. Tunjuk korang satu owner yang bijak. Owner kita memang bijak, pandai, brilliant. Korang tahu sekarang ni kita tengah menyambut bulan Ramadan, and next month kita akan raya lah. So owner ni dia pandai tahu untuk buat persiapan raya. Kau tahu sebab apa cakap pandai ni? Contohnya macam owner Proton sebagai Keleng ni. Kau tengok, timing bell pun dah tukar. Apa lagi? Lower arm. Ni Exober. Exober pun tukar. Exober Monty pun tukar. Kau tengok ni. Saya ada orang tempam, apa lagi, hos lagi. Mana hos lain? Mana hos lain? Untuk pengetahuan korang, semua part yang owner nak tukar ni, semua part-part yang memang kat kereta dia tu memang dah hancur, dah lebur. Dah tak tahu lah, dah tak tahu barang lah. So nasib baik, dia datang sini, dia buat full checking, baru dia tahu masalah kereta dia apa. So pada korang kat luar sana tu, jangan mana nak balik kampung ke apa ke kan, sebelum raya ni kan. Standby dulu, buat kereta tu elok cun-cun dulu. Kalau tak kena bawa family ramai-ramai, lepas tu pergi jalan. Dan satu hal pula, kena ingat tu, pesanan ringkas.